Hai guys, hari ni kita nak jual apa? Kompresor ni. So kita nak jual dekat tempat besi buruk. Tapi masalah dia sekarang ni, kompresor ni berat gila mas. Tak tahulah dapat berapa ringgit. Nak taruh dekat dalam tu. Aduh weh, berat ni. Kita cuba dulu tengok macam mana. Akhirnya setelah berempas pulas masuk dah ni. Ini berat lebih kurang. Oi, berat ni. Ini 60 kilo ada ni. 60 kilo lebih ni. Tapi settle. Jom. Sekarang ni kita nak pergi kedai besi. Kita nak timbang. Tengok berapa banyak kita dapat. So dalam apa tu? Dalam projek kali ni kita memang nak jual apa tu? Apa tu yang tadi tu? Kompresor tu. Kita jual, kita tengok kita dapat berapa. Lepas tu kita nak pergi City Mall. Nak beli something. Kita tengoklah berapa yang kita dapat. Daripada tak dapat apa, baik ada kan. Dia dekat je, dekat sebelah Kelang. Dia daripada Setia Alam nak pergi tempat tu lebih kurang 10 minit kot. Tapi nak kena U-turn dekat Kelang Central tu. Sebab dia kedai dekat tepi sebelah sana. Panas ni. Tapi cuaca cantik ni. Cuaca ada awan-awan, langit biru-biru sikit kan. Kona ni kona baring. Guys, kedai dia dekat sebelah je, seberang jalan dekat Kelang Central lah. Tu nampak tu Kelang Central. Kelang Central ni aduh, dah jadi tempat apa tu, Bangladesh lah ni. Ni nampak kedai-kedai kat sini semua korang sewa lah kat sini. Sewa kat sini sebab yang dekat sini semua rumah kedai ni sama dia orang buat hostel untuk pekerja asing. Kebanyakan lah. So dekat sini bukan nak cakap apa, bukan nak cakap tempat jenayah, bukan. Tapi kat malam-malam kat sini, macam perkampungan Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Nepal. Bukan tak boleh kan, tapi dah jadi perkampungan dia orang dah kat area sini. Duduk je lah mana-mana kan. Tapi kat sini memang penempatan mereka. Kat sini juga ada makmal. Kat kawasan ni ada makmal, tak percaya Tengok kita zoom. Wow. Makmal konkrit, besi dan tanah. Ada makmal lah. Perkataan tu makmal. Ada lab kat sini. So sebelah kanan Kelang Central. So kena U-turn lah. Kalau daripada Meru tak payah lah. So biasa masuk sebelah kiri ni. Mana lah? Jangan terlepas babe. Terlepas kalau kena U-turn balik. Okay, now kita kena naik dekat atas tu. Nampak tu? Kena naik dekat atas. Selamat dia apa tu, hari ni tak hujan kan. Kalau hujan kat belakang tu, oi. So kita kena naik dekat sini. Kita timbang kereta kita. Kita ambil apa tu, IC pula. Kita ambil kad kat situ tu lah. Nanti dia kira lah. Okay, kita dah timbang. Lepas tu kita pergi sana, buang barang. Lepas tu kita naik ni balik. Let's go. Okay guys, kita keluarkan barang dulu. Lepas tu kita timbang kat situ. Yang ni yang dia bagi tu. Okay brother ni.
Berat brother, sekejap. Angkat sama-sama. Okay guys, yang ni dia kira besi lah. Tapi 41 kilo. 41 kilo lah brother kan. Okay, nah tulis bang. Bagi dia tulis, lepas tu kita timbang kat situ balik. Tulis lebih bang, tulis lebih. Brother ni macam zaman ni slime lah. Ambut. Penat bang kerja lah. Tapi bang, 6,000, 7,000 dapat kan? Sahabat? Kerja daripada pukul apa bang? 8 basic? Baru 1.5 je? Tapi suka belah bang. Saya doa abang raya-raya bang. Sebab abang dah lama ni. Dah kan? Saya selalu hantar kan. Okay, terima kasih bang. Lepas tu kita hantar kertas tu dekat sini. Lepas tu nanti dia kira lah. Nampak ni. Harap maklum. 19 bulan 6, 2026. Harga naik 3 sen. Apa benda? Tu kita nak tunggu lah duit kita. Ada duit, ada duit. Ya. Ada duit. Okey. Terima kasih. So total je guys, kita 40 kilo tadi. So RM16.40. Boleh lah kan. Jom, let's go. Syukur alhamdulillah. Sekarang ni bila kita dah dapat duit tu, aku nak beli something. Aku nak beli something dekat seseorang. Dia memang aku punya apa tu, idola. So kalau tak cukup tu nanti kita tambah je. Tadi RM16.40 kan. So aku tahu kalau kompresor, kalau kita jual dekat apa tu, dekat trade-in dia orang ambil dalam RM50. Tapi mungkin kita nak kena call dia orang pergi ambil semua kan. So yang ni mungkin rezeki ni kita dapat sikit, tapi rezeki kat brother yang tadi tu mungkin dia nanti dia buka-buka kan. So yang tu untuk dia lah. Gaji dia pun 1000 berapa tadi kan, 1250. Kerja daripada pagi sampai ke petang. So kita doakan lah, semoga abang tadi dia akan jadi orang yang senang. Betul tak? Kita jangan lupa diri. Kita tak boleh lupa diri. Kita sentiasa kena ingat kesihatan. Itu semua rezeki tu, kesihatan. Lepas tu kita ada keluarga, kita boleh makan, ada tangan, ada kaki. Itu semua rezeki. Lagi banyak kita syukur alhamdulillah, Allah lagi banyak Allah akan bagi kat kita. Itulah. Kita memang pandai cakap, tapi kita kena jadi baik lah. Kita kena jadi baik. Ada orang yang lagi susah daripada kita. So kita kena rasai juga. Tapi memang aku dah rasai pun. Cuma aku tak nak lupa diri lah. Tak nak lupa diri. Sekarang ni dah senang sikit. Senang sikit lah. Kita tak boleh lupa diri. Tu Setia Convention Center. Awan kat belakang tu. So nak beli barang special ni dekat someone, aku lah, aku cakap aku nak beli dekat dia. Lepas tu nanti kita nak pergi hantar lah. So dengan duit yang aku dapat tadi, aku beli something dekat orang lain ataupun aku. So mesti rezeki bertambah. Jangan risau. Bukan nak buat konten ni untuk apa. Yang ni video ni untuk diri aku sendiri. Kalau korang nak like, nak share, lepas tu nak komen, korang punya pasal lah kan. Yang ni untuk simpanan peribadi. Kalau orang nak tengok, tengoklah macam mana kita buat kerja. Ada yang apa tu, lupa diri. Dia ingat dia je senang. Okay kan, betul tak? Kita sambung dekat dalam, dekat shopping mall. Sekarang kita nak cari kasut. Alamak, bising kan. Okay, dekat sebelah sana tu ada kasut tu. Nak bagi dia kasut referee kan. Tapi tak cun. Kita nak cari Adidas ke kan, warna putih.
Wait, Adidas warna putih tu tak Jun. Ini apa? Ni warna putih tapi tak nampak macam putih lah. Dia warna putih tapi tak nampak macam warna putih. Warna putih macam ni. Ni putih. So sini pun tak ada. Bang, Adidas yang putih macam ni ada bang? Sini. Adidas yang putih. Macam tu. Ada tak? Tapi kalau yang Nike yang ni, ni pun smart juga kan. Harga dia ni 275. Tapi dia nampak macam putih ke tak putih? Putih je kan. Boleh lah orang tua pakai lah. Just do it. Manis. Ni sedap juga kan. Mana? Tapi bukan model yang sama. Yang tu 389 tu. Kan? Dia pun tak nampak. 389. Ni kat sini tau ni. Kan? Betul. Kan? 399. Tak tu nak. Allah. Kita nak hadiahkan kat orang. Ni putih abang kan? Ni putih ke tak putih? Ni putih. Ni orang tua pakai lah. Umur dekat 60 pakai ni. Oh. Okey. Warna biru tu nampak macam muda lah. Muda lah, dia muda. Oh, muda ni. 60 muda. Boleh lah. Sekejap. Okay guys, kat sini tak ada. So kita kena pergi tengok dekat Alexan. Let's go. Kita masuk Alexan pula. Let's go. Kasut. Let's go. Jom kita tengok. Guys, tak ada. Dekat Alexan memang tak ada. So kita kena cari dekat Skechers. Let's go. Hantar okey juga, tapi yang ni hantar kids kan. Okay guys, kita sekarang dekat kedai Fila. Ini kedai Fila kan? Wangi ya. Brother ni handsome nampak. Kita nak cari kasut. Ni kedai nombor 4 dah. So warna putih. Tapi semua tak macam warna putih. Tak apa, saya jalan dekat JD tu. JD kan? JD juga. Lepas tu kalau tak ada saya datang sini balik. Sekarang kita masuk JD pula. Oh, kalau JD ada lah kot, banyak-banyak. Mana? Oh, tak ada juga kan. So yang ni kita tengok sekejap. Macam okey kan. Sekejap. Kita kena cari yang betul-betul lah. So tak ada juga kasut kan. Yang ni Puma. Puma tak best. Di Decathlon tu pun ada kasut lah. Decathlon banyak kasut tak ada branded kan. Dia bukan macam ada Nike ke, tak ada. Ada. Tak best. Kita pergi apa? Dekat bawah Skechers. Oh, Skechers ada kat atas lah. Ni Skechers. Sebelah pun Skechers juga. Kenapa mahal sangat? Shoot mahal ni. So kita tengok dulu. Sebelah sana perempuan ni kan? Yang tu yang perempuan punya. Perempuan punya pun cun juga. Laki pun sebelah sini. Sekejap. Ni sedap. Tapi harga dia pun sedap juga tu. Harga dia sedap sangat kan. Boleh dapat kalau pergi tempat lain kan. Boleh dapat 3 biji web ni. Kita kena pandai cari kan tempat diskaun-diskaun kan. Apa ni sedap Dahsyat.
Okay guys, dekat sini pun tak ada. So kita kena pergi balik lah dekat apa Sport Direct kot. Let's go. Yang ni kedai baru lah, kedai toys yang baru. So kita kena pergi sana balik dekat JD Sport. Aduh. Mana. Let's go cari balik. Yang Nike tu. Nike tu tapak dia tak okey kot. Ni bukan putih. Dia kena putih kan. So yang ni lah. Tapi yang ni okey tak? Tapak dia macam tak okey je. Okey ke tapak dia? Kita pilih dulu lah. Kena better. Yang ni lagi better kan? Sedap tak? Sedap lah. Muka brother ni handsome siapa? Kau single lagi kan? Single kan? So yang ni saiz apa? Ni 45. 45. So 10 UK. So aku dah ambil je dah yang ni. Kau nak caw lah. Ambil yang ni. Kalau tak ngam boleh tukar kan? Boleh? Boleh tukar saiz ataupun tukar yang lain Jenis lain. Tukar jenis lain tapi kalau tengok harga lah. Tengok harga lah. Kalau harga ni Harga nak cari lagi murah dia tak boleh. betul. Kena lagi mahal lah. Lagi mahal daripada harga ni. Let's go. Jom. Saiz 45. Jadi terus siut. Okey. Bang, tengok bang isi dia, tengok tunjuk bang. Okey, nampak. Angkat macam ni bang. Alamak. Ini bang, ini. Sini line-line sini ah. Nampak aku dah survey. Aku pergi semua bang kedai kat sini. Yang paling best sekali kasut kan. Asics dengan ni lagi best ni Skechers. Tapi 499. Yang ni berapa? Ini dah diskaun 275. 275 daripada harga apa? Harga asal dia ni 395. 395. Okey lah. Ya, tak diskaun. Let's go sekarang belah. Let's go jom. Okey, boleh. Susah betul tak? Hari. Sebab dia label dia warna merah. So dia tak boleh, kalau salah saya apa tak boleh pulangkan Oi, balik. tak boleh. Dia kena label colour kuning. Alamak. Bukan pulang nak tukar saiz pun tak boleh. Tak boleh. Sebab ni muktamad lah. Merah Muktamad. Dia ada jenis dia. Mana manager kau? Cakap manager kau mana? Okey, Rafiq. Cakap manager kau, jumpa dia. Kita slot out dengan dia sebab aku dah masuk sini jadi mana dia? Aduh. Okey, yang ni boleh tukar. So dia dapatlah lagi murah daripada yang tadi tu. Ni pun dah diskaun kat ni. Dah diskaun juga. Okey. 45. Okey, siap. Cek dulu. Jadi je lah bang Kau datang sini cari brother ni nampak. Ni manager dia. Power babe. Dah lah handsome. Bercek lah. Okay, dia nak double check. So dapatlah ni. InsyaAllah okey. InsyaAllah patutnya yang orang-orang kilang ni, yang plastik ni dia kena ganti bag je terus kat dalam ni. So senang ada bag dia kan. bagi bag. Ada setengah kasut ada macam tu. Cuma nak bagi benda ni apa benda kan dah membazir plastik. Rasa dia buat balut je. Kan. Tengah jenama ada yang dia bagi bag sekali. Senang lah, dah beli kotak dapat sekali bag. Betul. Masuk je. Ada amplifier. Ampliform, nama form dia. Ya, ada amplifier boleh dengar lagu. Okey bang. Apa dia bang? Jangan apa bang? Jangan lupa apa? Jangan lupa. Jangan lupa like. Like, komen dan share. Okey, terima kasih. Jom. Ciao. Okey, memandangkan Sir tak ada rumah, kita letak kat sini lah. Because tadi saya cakap dia pergi apa? Dia pergi typing. Kita nak surprise. Tapi yang ni macam beg plastik lah, plus sampah. Aduh. Thank you sir.